Alright, jadi tanpa buang masa, kita teruskanlah dengan kisah kita yang pertama. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, kalau malam ni anda nampak saya macam slow dan okey je, saya sebenarnya demam sikit tapi tak apalah. Boleh saya masih boleh buat live. Cuma badan tu je rasa tak sedap. Tapi apa-apa pun, demi anda saya teruskan juga live. Alright, jom kita dengarkan kisah kita yang pertama. Baik, kisah kita yang pertama saya petik daripada www.mstar.com.my. Jadi jom kita dengarkan kisah yang pertama. Baik, kisah ni diceritakan oleh Encik Adha. Encik Adha. Baik, Encik Adha ni dia cerita pengalaman dia ketika dia sewa dekat sebuah banglo dengan kawan-kawan dia dekat sebuah kawasan kejiranan jugalah yang quite mewah dekat Kuala Lumpur. Jadi cerita dia tentang Encik Adha ni, semenjak dia berpindah dan menyewa dekat banglo tersebut, dia sering diganggu oleh makhluk halus yang menyerupai kanak-kanak. Dan yang paling menakutkan, benda tu dah mula berani munculkan diri dan dah usik dengan pelbagai perkara yang menakutkan Encik Adha ni. Terima kasih Mak Tam di atas doanya tadi. Amin amin rabbal alamin. Kalau ikutkan sebenarnya saya malas nak buat live kan, tapi sebab saya fikir mungkin rasa macam boleh buat lagi ni, rasa macam badan ni boleh lagi lah. Cuma dia rasa tak selesa, tak sedap. Baik, cerita dia bermula. Encik Adha ni dia tertarik nak menyewa sebuah banglo tu dekat KL tu. Disebabkan dia bukan saja dekat dengan office dia, tapi sewa dia agak murah, iaitu lebih kurang RM100 sahaja sebulan. Bayangkan rumah banglo bayar sewa 100. Siapa yang tak nak? Rugi lah. Banglo mana nak dapat sewa 100? Paling murah pun cecah ribu-ribu jugalah nak sewa banglo ni. Kan? Tapi yang ni tuan dia sewakan RM100 sebulan. Siapa yang tak nak? Baik, Cik Adha ni cerita lagi. Dia masih ingatlah waktu tu, kejadian tu, dia baru saja dapat kerja dekat KL. Jadi dia ambil keputusan nak cari rumah sewa. Disebabkan agak jauh lah, kalau nak ulang-alik daripada office ke rumah dia dekat Selangor tu memang agak jauh. Jadi dia ambil keputusan nak cari rumah sewa, ataupun orang panggil rumah transit lah. Jadi selepas dapat mencari, Encik Adha ni ada rezeki. Dia jumpa ada sebuah rumah yang sedang mencari penyewa bilik. Keadaan sewa dia pula murah. Jadi Encik Adha ni tanpa fikir panjang, dia terus terima je lah tawaran tu. Siapa yang nak bagi kan rumah banglo besar tapi sewa murah, RM100 sewa bilik. Waktu ni dalam kepala Encik Adha ni timbul juga rasa pelik, disebabkan dia punya kadar sewa quite murah. Dia tak macam rumah banglo yang lain mahal, tapi yang ni dia rasa macam something fishy lah. Tapi waktu tu dia tidak ada pilihan, jadi Encik Adha ni kena terima jugalah. Dah rezeki dia kan nak duduk kat situ. Okey, pada mula Encik Adha berpindah ke banglo tersebut, dia kata dia rasa selesa duduk dekat banglo tu pada mulanya. Lagi satu, dia suka sebab dia dapat housemate yang datang daripada pelbagai latar belakang dan juga pelbagai budaya, pelbagai negeri, dan most of them are really kind to him lah. Dan dia rasa bersyukur lah dapat housemate yang baik.
Datang daripada pelbagai pelosok negeri lah. Jadi malah disebabkan banglo tu besar dan ada 8 bilik. Memanglah keadaan sangat selesa. Jadi masing-masing tak payah nak berhimpit-himpit ataupun bersesak-sesak. Cukup ruang untuk semua orang ada privasi masing-masing. Jadi maksudnya tidak ada istilah ten sardin lah. Memang dah nama pun banglo kan, besar kan. Jadi semua orang ada ruang privasi yang tersendiri. Jadi tak payahlah tak berebut bilik air ke, nak rebut tandas ke, nak mandi. Semuanya dah besar dia punya ruang tu. Okey, pada tahun pertama Encik Adha ni tinggal dekat banglo tu, memang tak ada sebarang kejadian yang pelik berlaku. Memang tak ada. Tapi keadaan berubah sekelip mata apabila Encik Adha ni dia tengah kemas rumah. Ketika dia tengah kemas rumah, dia terjumpa ada satu anak patung. Waktu ni teman sebilik dia pun tolong kemas bilik sama-sama. Jadi diorang ni tengah kumpul lah barang-barang lama yang nak dibuang. Waktu ni lah diorang terjumpa ada sebuah anak patung lama. Jadi housemate ni ditanyalah, anak patung ni siapa punya? Kau ke? Kau ke? Jadi bila semua dia cakap bukan, diorang pergi buang kat dalam plastik sampah. Waktu ni diorang tak fikir langsung ada akibat yang akan berlaku nanti. Baik, keesokan dia, menurut Encik Adha ni, selepas dia buang anak patung tu, barulah dia dapat gangguan pelik. Gangguan yang tak pernah berlaku sebelum ni. Gangguan ni pula berulang-ulang sampaikan Encik Adha ni dia kata dia dah jadi, orang kata apa, dia dah, orang kata apa, hidup di dalam ketakutan. Encik Adha bercerita lagi. Dia cakap masih segar dalam ingatan dia. Kejadian yang pertama kali tu berlaku dekat diri dia ketika waktu senja. Waktu senja ni dia dah mula dia usik apabila ada sesuatu yang tengah bermain suis lampu bilik air dia. Jadi Encik Adha ni kata biasanya dia akan buka lampu bilik air dan biarkan pintu dia terbuka sedikit supaya ada cahaya kalau lampu bilik dipadamkan. Maksudnya dia gunakan lampu bilik air tu sebagai sumber cahaya lah kat dalam bilik dia supaya tak gelap sangat. Pada waktu ni Encik Adha dia nak lelapkan mata sekejap disebabkan penat. Sementara nak tunggu waktu maghrib tu, konon-kononnya dia nak lelapkan mata sekejap. Tapi bila dah ada benda tu duk main lampu buka tutup dah langsung dah tak jadi dah. Tak jadi nak lena dah. Dia dah jadi cuak dah. Dia kata sekejap tutup, sekejap buka, dan dia berulang-ulang. Waktu ni dia ingat lampu tu yang rosak, tapi tidak. Jadi tanpa syak apa-apa, Cik Adha dia bangun nak tengok keadaan lampu tersebut, tapi dia terkejut. Pintu bilik air ni dia buka. Waktu ni Encik Adha buka pintu bilik air. Selepas buka pintu bilik air ni, menggeletar seluruh badan dia. Disebabkan bila je pintu tu terbuka, dalam bilik air tu kelihatan ada makhluk yang menyerupai seorang budak perempuan tengah bertengik atas sinki dalam bilik air tersebut. Baik, menurut Encik Adha lah, bentuk makhluk tu, dia cakap makhluk tu dia nampak macam kanak-kanak perempuan berusia dalam lingkungan 4 tahun. Badan dia memang pucat lesi dan berambut pendek hitam. Pendek katalah, pernah tengok cerita Ju-on tak? Ada yang hantu budak tu yang intai daripada atas tu. Alah, hantu budak, siapa pernah tengok cerita Ju-on? Rupa dia macam tu lah, budak yang pucat tu. Lepas tu rambut dia pendek, warna hitam. Dan lepas tu, bila Encik Adha ni nampak je makhluk tu terus dia merangkak laju dan terus tindih badan Encik Adha ni. Waktu kena tindih tu, Encik Adha cakap dia macam dah dapat nak bergerak, macam kena kunci.
Jadi dia nak minta tolong pun suara macam tak keluar, macam ada orang blok suara dia. Tapi nasib baiklah, tak lama lepas tu azan isyak berkumandang menyelamatkan Encik Adha ni, dan makhluk tu pun terus gaib macam tu saja. Jadi kejadian tu tak berakhir dekat situ. Sejak gangguan yang pertama tu lah, dia dah mula berani munculkan diri dan suka ganggu Encik Adha dan juga kawan-kawan sebilik dia. Tak kira masa, waktu senja dan tengah malam, ini adalah top 2 waktu yang dia paling suka mengusik. Dan sejak tu jugalah Encik Adha dan juga teman sebilik dia dah tak berani nak tidur dalam gelap. Kalau tutup lampu gelap semua, makhluk tu pasti akan muncul untuk ganggu dia orang. Baik, Encik Adha bercerita lagi lah. Dia kata pada awalnya roommate dia tak percaya dengan apa yang berlaku ni. Tapi apabila dia sendiri kena dan tengok dengan mata kepala dia, barulah dia percaya dan dia dah mula dah takut nak tidur dekat dalam gelap. Menurut Encik Adha lagi, dia kata kadang-kadang walaupun dah tidur dengan lampu terbuka sekalipun, tetapi tetap kena tindih. Sambil dia tindih tu, dia rasa macam ada tangan yang menjala-jala dekat muka dia. Maksudnya ada orang main muka dia kan. Macam mana kejadian yang pertama kali berlaku dekat bilik air tu? Setiap kali bila dia kena tindih dengan makhluk tu, dia dah tak mampu nak keluarkan suara, apatah lagi nak minta tolong. Walaupun roommate dia ada kat sebelah, dia nak minta tolong, akan tetapi suara tak dapat nak keluar. Jadi bila dia kata, Encik Adha kata setiap kali kena nampak dia akan tersedar. Tapi dia kata rasa macam mimpi pun ada. Rupa-rupanya bukan dia saja yang kena, tapi roommate dia pun kena. Baik, Encik Adha berkata lagi, dia kata segala kejadian pelik yang menimpa dia orang ni mungkin ada kaitan dengan anak patung yang dia orang jumpa. Mungkin makhluk tu ganggu dia orang disebabkan marah, disebabkan barang permainan dia dah pun tiada. Okey, itu adalah kisah kita yang pertama bertajuk Teka-teki Banglo Sewa RM100 terjawab apabila penyewa dihempap oleh makhluk budak perempuan selepas anak patung dibuang. Dipetik daripada mstar.com.my. Waalaikumsalam. Rini Pumpkin, selamat datang ke live saya. Baru kali pertama ke masuk? Nak share cerita? Oh, dah lama lah. Okey. Oh, okey. Sebelum ni jadi... Oh, Angah, selamat datang. Link Bahantu. Terima kasih sudah hadir, Angah. Oh, sebelum ni jadi CCTV je. Lepas tu bila dah dengar Kak Ram bercerita kan, rasa terpanggil nak berkongsi juga. Kejap kita tengah take 5 kejap. Oh, Angah nak live lewat sikit tak takut lewat sahur. Boleh, tak ada masalah. Lepas kita take file ni, Rini nama Rini boleh naik kotak. Oh, nak sahur terus Mini, nanti Mini naik kita take file dulu.
Sambil-sambil anda dengar kisah seram ni, bolehlah tengok beg kuning tu. Cuci mata dulu. Barang-barang yang saya affiliate saya jual barang. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil window shopping ke. Alright. Alright, mana Mini tadi nak naik kotak. Jom kita dengarkan kisah daripada Mini. Boleh tekan button request kalau dah ready. Mini dah ready ke nak share kisah seram? Ataupun nak saya bacakan satu lagi kisah, lepas tu baru nak kongsi kisah? Oh, phone lag. Cuba keluar dulu daripada TikTok kejap, lepas tu masuk balik. Oh ya ke? Angah ada nak kongsi cerita? Boleh. Tekan button request. Oh, dah settle lah. Alright. Kita dengar kisah daripada Mini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak kongsi beberapa cerita, tapi kita cuba dulu cerita pertama. Okey, boleh. Kalau agak boleh terima, kita sambung untuk next. Okey. Saya mulakan cerita ni dengan satu cerita soft di mana saya dan isteri bersama anak diganggu semasa camping. Okey. Kita bermula pada hari Minggu lah, di mana kami mengambil keputusan untuk pergi bercamping di salah satu daerah di negeri Johor. Okey. Jelas tak suara saya? Kuatkan sikit boleh tak? Sekejap. Hello. Okey, alright. Teruskan. Okey. Di mana kami ambil keputusan untuk camping di salah satu daerah di pantai di negeri Johor. Saya pun menetap di Johor sebenarnya dan bekerja di Johor dan asal daripada Kuantan. Di macam biasa, aktiviti macam biasalah, kami berkemas daripada rumah apa semua dan bergerak ke sana pada siang. Kebiasaannya lah saya akan gerak daripada rumah tengah hari lah lepas Johor, selepas balik kerja, dan kami akan spend time biasanya 2 malam di situ, di mana kami pergi camping tu. Okay, dah sampai sana kami pun berkemas macam biasalah, mengemas urusan-urusan semua. Kemudian gangguan tu tak ada bagi hint apa-apa pun, tapi kami perasan di situ dalam banyak kemah yang dipacak, ada satu family ni, dia ada bawa seorang baby dan seorang ibu dalam pantang. Okey. Bila malam menjema macam biasalah keadaannya normal apa semua. Cuma yang tak normal pada saya, yang berlaku pada saya, malam tu saya tak boleh tidur. Okey. Kemudian jam menunjukkan pukul 12 dan saya minta isteri saya tidurkan anak lah. Dah lewat.
Saya lepak di hadapan kemah seorang diri, masa ngopi, main telefon. Dan jam 2 saya masuk ke dalam kemah. Okay. Bila tengah layan mata untuk tidur, tiba-tiba satu angin, ke pantai memang ada angin kan, tapi angin yang datang ni macam hempas kemah saya tu. Dia pam dia sekali macam tu, tapi dia angin, bukannya pukulan daripada orang ke apa, tapi cara dia datang tu macam orang yang pukul, dia pam sekali. Okey lah. Dan benda tu mengejutkan isteri saya, dan dia terjagalah. Dan dia tanya kenapa. Tak ada apa, angin je, saya cakap. Kemudian selama beberapa minit, kemah kami dibaling dengan pasir. Macam kita baling pasir atas kemah, bunyi perah macam tu, yang terabur kan. Okey. Saya sebenarnya hati dah tergerak. Ini mesti ada something tergerak. Nak jadikan cerita, lepas tu bunyi suara macam budak menangis. Wish. Jadi benda tu dekat sangat tau. Memang dekat sangat. Jadi saya expect budak di berhampiran saya itulah, yang baby itulah yang menangis. Tapi bila fikir balik kan, benda tu panjang tau, panjang. Jadi bila manusia yang menangis, dia takkan sama suaranya. Takkan tone dia takkan balance kan. Tapi tone ni balance tau, balance. Senyap sekejap, lepas tu dia bunyi lagi. Senyap sekejap, sampai isteri saya pun terjaga balik. Tanya, dia apa tu? Saya cakap, kalau nak tahu, inilah dia, nak dengar dia mengilai. Jadi kami pun menikmatilah suatu saat, walaupun dalam keadaan agak risau sebab dengan anak kecil. Tapi saya ni ada satu konsep bang. Apa yang jadi, mesti Allah nak tentukan sesuatu, nak bagi sesuatu. Ya betul. Jadi saya anggap tu hadiah lah untuk saya, walaupun dalam keadaan takut. Tapi benda tu tak mengganggu saya punya, maksudnya saya punya iman, ataupun tak mengganggu sangat saya punya orang kata ketakutan tu tak timbul. Jadi saya dengan isteri pun dengar tu memang jelas, dan dia macam ada atas kemah kami tau. Saya cakap, kalau dah puas bunyi, pergilah, aku nak tidur, saya cakap. Tapi benda tu masih berlanjutan sebanyak 3 kali benda tu. Jadi saya ambil torchlight, saya keluar, saya suluh. Memang tak ada apa. Tapi tiba-tiba dalam 5 second macam tu, angin tiba-tiba stop. Angin pantai. Saya tak pastilah dekat kawasan saya je saya rasa macam tu ke, atau kemah lain pun rasa ke. Cuma saya suspek saya berada di laluan dia saja, sebab tu dia muncul kat situ. Jadi keadaan tu tak apalah, dia dah berlalu macam tu je, dan kami okey lah, alhamdulillah. Itu kisah pertama bang. Okey. Bang, saya dengar suara saya bergema lah bang. Tak. Jap. Okey, viewers dekat bawah ada dengar suara double tak? Double. Double lagi. Oh, double lah. Rasanya kena turun kotak dulu, nanti masuk balik. Okey bang. Ada double. Dia kena turun dulu, nanti naik balik. Seram juga kisah Mini ni. Dia main baling pasir lah, dia main menangis lah. Remang jugalah. Okey. Alright. Okey bang. Lebih lagi okay lah. Ada double lagi tak? Masih gema. Sebab saya dah try pakai earphone, cabut earphone tu masih bergema.
teruskan kisah yang kedua. Okay. Bismillah. Kisah yang kedua, saya bagi kisah yang keras sikit. Okay. Di mana saya tak pasti sama ada dalam saya sedar atau tak sedar. Tapi saya pasti saya belum tidur. Kisah yang pendek je. Saya di rumah dan masa tu memang tengah malam lah. Dan untuk pengetahuan, saya duduk rumah ni seorang. Okay. Dan kebetulan hari tu saya kurang sihat, demam lah. Bila demam seorang-seorang ni memang melepek lah bang, duduk dalam bilik seorang-seorang. Okay. Sebab rumah saya ni bukan tempat lepak bang, walaupun rumah bujang. Tapi ada kawan-kawan yang saya benarkan masuk bila-bila masa sahaja. Maksud orang yang saya percayalah, ada 3-4 orang. Walaupun saya tak ada. Okey. Keadaan macam ni. Hari tu saya demam. Saya baring dalam bilik. Dan masa tu tengah malam, saya dengar ada orang buka pintu rumah. Sebab memang rumah saya masih tak kunci bang. Kita duduk kawasan ni memang tak ada masalah pun. Kalau sekat rumah masih tak kunci pintu. Bila tu dengar orang buka pintu, tutup pintu, dengar orang berjalan, dan dengar orang buka peti ais. Uish. Okey. Jadi saya ni masa tu terjaga bang. Saya tak sihat tapi tak larat sangat. Boleh lah, maksudnya boleh lah berjalan pergi tandas ni apa semua. Jadi saya ni menganggap kawan saya masuk untuk ambil air sejuk. Okey. Jadi lepas tu saya nak kejutkan dia bang. Niatnya. Jadi saya turun berkata slow, saya merangkak sampai dekat dinding tepi dapur. Dan dia tak nampak lah saya. Dan daripada rumah gelap, dan saya memang nampak lampu peti ais. Dan apa yang terjadi, bila saya sergah, tak ada orang bang. Kat dapur tak ada orang. Tu saya pelik, saya bangun buka lampu, cek memang tak ada orang. Tapi peti ais terbuka. Benda tu sampai ini hari jadi misteri untuk saya. Apa sebenarnya dan siapa sebenarnya? Dan kenapa dia bagi saya anggap tu alert, satu macam alam untuk saya tahu, untuk saya bangun. Tapi kenapa? Sedangkan tak ada kejadian lain hari tu. Cuma saya positifkan diri saya anggap dia datang bagi tahu mungkin ada something nak jadi ke apa ke, tapi kenapa? Memang tak ada orang. Dan rumah tu yang saya cerita tu, saya duduk sampai ini hari bang. Dan dah 9 tahun saya duduk rumah ni. Masih tak pindah mana-mana lagi lah? Masih tak pindah mana-mana. Alhamdulillah lah. Maksudnya gangguan tu ada, tapi tidaklah sampai mengganggu anak bini saya. Maksudnya boleh lah. Alhamdulillah. Cuma malam-malam ni sekat dengan budak berlari, dengan orang mengemas, itu perkara biasa bang kat rumah saya. Alhamdulillah. Tapi ada setengah ustaz kata mungkin Allah nak kejut kita bangun tahajud kot. Mungkin, wallahu alam. Saya positifkan benda tu bang. Sebab tak ada apa yang jadi dalam hidup kita, Allah saya sahaja nak bagi. Ya betul, semua ada sebab. Ya betul bang. Tapi tu nak kena selesaikan misteri tu macam mana kan. Iyalah. Tentukan. Okey. Kisah yang seterusnya, kisah ni di mana berlaku di rumah ni juga. Okay. Tapi kita flashback balik bang. Semasa saya bujang. Alright. Saya dengan jiran okey. Saya hubungan dengan jiran semua alhamdulillah lah okey lah, walaupun tak rapat, saling bertegur sapa. Dia tak ada masalah lah. Jadi pada satu ketika tu, jiran-jiran ni macam buat muka tu dengan saya, macam masam muka, macam tengok muka pelik. Kita rasakan benda tu bang, walaupun orang tak cakap. Jadi satu hari tu Allah tu nak tunjuk, Allah tu bantu saya balik kampung bang. Saya balik kampung dan ada jiran call saya. Saya duduk rumah flat tau, rumah flat. Jiran yang call tu jiran yang paling bawah sekali rumahnya.
Tanya saya, Pul, kau kat mana? Saya cakap, saya balik kampung. Kenapa? Dia kata, iya ke kampung? Kenapa? Tu dia terdiam tau. Tu dia tanya, kat rumah ada siapa? Saya balik kampung, rumah tak ada orang lah. Saya cakap, iya ke? Dia kata, sebab tadi dia kata, akak nampak ada perempuan masuk rumah kau. Dia kata macam tu. Ush. Dia kata macam tu. Saya tanya orangnya macam mana. Dia kata orangnya sekian-sekian muka lah. Kata ada muka Chinese sikit. Orangnya manusia, macam manusia biasa. Lepas tu berbaju merah katanya. Tu saya cakap, saya duduk rumah tu seorang. Jadi kenapa pula perempuan nak pergi rumah saya? Dia cakap, dengan rumah lelaki. Tu saya ada halalan tu. Dia terus cakap kat saya, sebenarnya selama ni kita orang dah nampak kau bawa balik perempuan. Saya terkejut bang masa tu bang. Saya cakap, biar betul. Cakap, sekat ni saya tak pernah lagi bawa orang daripada kawasan perumahan ni masuk rumah. Saya cakap, yang masuk rumah tu pun semua geng-geng ni, geng lelaki kat sini. Macam mana pula akan nampak perempuan saya bawa masuk? Dia kata, patutlah selama ni saya nampak jiran ni masam muka dengan saya. Dia salah faham tu punya. Saya selalu bang keluar melepak balik malam. Jadi fakta yang kata saya bawa balik perempuan tu boleh jadi munasabah bang. Faham tak? Betul juga kan. Lepas tu saya tak puas hati bang. Lepas tu akak tu cerita lagi. Cakap, akak kerap nampak orang kat beranda rumah kau pun perempuan. Kata, akak dah lama nak tegur kau, jangan buat macam tu dah. Saya mempertikaikan benda tu bang. Saya cakap, tak, contohlah kak, saya bawa balik perempuan kat rumah dan saya belum berkahwin, takkanlah saya nak suruh dia bersidai kat beranda kak. Mesti saya suruh dia dalam rumah. Saya cakap, kalau ikut logik akal. Dia benda tu settle. Alhamdulillah, bila saya jumpa orang untuk berubat apa semua, memang ada gangguan lah. Dia tu mengikut saya. Dia kalau ikutkan yang diberitahu, dia berupa seperti perempuan Cina dan berbaju macam Cheong Sam. Mukanya sebelah cantik, sebelah buruk. Uish, Allah Rabbi. Tapi alhamdulillah bang, yang tu saya tak nampak bang. Tapi jiran nampak lah. Jiran nampak, tapi dia nampak macam orang biasa. Okay. Kisah ketiga boleh bang? Boleh, sila. Okay. So yang ketiga, saya nak kongsi cerita berkaitan dengan diri saya juga, pengalaman sendiri. Di mana saya diganggu ketika memburu bang. Okay. Maksudnya pergi menyawak ayam lah sebenarnya. Pergi menyawak ayam hutan. Okay. Sebab isteri saya ni, dia dulu dia tak pernah makan ayam hutan. Keluarga tak ajar. Dia bila kahwin dengan saya ajar dia dan dia jadi suka benda tu. Tapi ada kalanya dia berminat nak makan, dia cakap nak makan ayam hutan lah. Saya pergi cari seekor dua je bang untuk makan. Memang kalau saya masuk, saya akan target, okay, dari malam nak 2 ekor. Pada 2 ekor saya balik lah. Tu niat sifat saya macam tu. Saya tak akan ambil lebih. Okay, malam tu kebetulan ada kawan saya daripada Selangor yang datang ziarah kat rumah lah, tidur kat sini bersama anak bini dia. Okay. Kami pun masuk, dan kawan saya ni first time bang masuk. Jadi saya berdua je dengan dia untuk pengaturan. Saya berdua je. Jadi kami masuk dalam satu ladang sawit. Kami berjalan naik motor, parking motor, dan kami menyeberangi satu longkang besar yang kering. Okay. Ikut hati saya, selepas langkah longkang tu memang tak sedap bang. Sebab kalau ikutkan petua orang tua-tua yang saya kawan kat sini kan, kalau kita pergi masuk cari ayam, jangan langkah longkang. Kita kena lalu ikut jambatan ke ikut jalan yang betul. Okey.
Tapi kita teruskan jugalah sebab niat kita nak cari rezeki. Memang saya malam tu memang niat nak cari 2 ekor je. Okay, kita balik. Cakap memang saya okey lah. Apa yang peliknya malam tu bang, saya dah berjalan dekat sejam bang, seekor ayam pun tak ada. Memang tak nampak langsung rupa ayam. Kita dengar berkokok bang, lepas tu suluh tak ada. Kita dengar berkokok, suluh tak ada. Sampai bayang-bayang burung pun kita tak nampak malam tu. Bayang burung wak-wak ke, barang burung puyuh ke, memang tak ada. Jadi saya dah start curiga sebenarnya. Jadi kita berjalan juga. Saya takkan patah balik bang. Saya akan buat pusingan you perangai saya. Okay. Jadi masa berjalan tu, saya di hadapan dan kawan saya di belakang lah. Saya pesan kat dia, apa-apa pun engkau jangan tinggal aku jauh, dan engkau jangan potong aku. Senang untuk saya kawal dia kan. Saya bekalkan dia satu torchlight lah dengan parang, dan saya pun barang sama di depan. Lepas tu bila jalan-jalan, saya dapat rasa ni yang kawan saya ni makin berat tau, sebab dia pegang bahu saya bang. Dia macam stuck, macam menahan gerakan saya. Jadi saya berhenti, saya pusing belakang, saya tanya, kau penat ke? Dan saya perasan keadaan dia waktu tu bang, berpeluh berjeruk bang, macam kena simbang dengan air. Sebab peluh dia tu tak masuk akal bang. Kalau bahasa kasarnya bang, kalau bang tengok kan, macam peluh orang isap batu bang. Betul-betul peluh, lencun baju. Jadi saya ni tak nak fikir bukan-bukan, tapi perasaan tu dah ada bang. Perasaan di mana kita tahu ada orang ikut kita. Okay, jadi saya tak tanya apa-apa yang bukan-bukan. Cakap kita jalan dalam 5 minit lagi, kita berhenti, kita minum kopi. Dia cakap jalan sekejap, kita berhenti. Lepas tu saya tanya kawan saya, kenapa? Dia cakap, daripada tadi pun kau rasa tak ada orang, memang berumur saya bang, kau rasa tak ada orang ikut kita? Tanya saya, rasa. Lepas tu kau tahu tak, dia dah ikut kita daripada kita lintas longkang lagi tadi. Saya baru cakap, maksud dah lama dia ikut kita. Dan sebenarnya benda tu kawan saya nampak bang. Dia kata sekarang posisi saya duduk bertentangan dengan dia bang, berhadapan. Dan benda tu sekarang belakang saya keadaannya. Cuba imagine kan. Dia kata, cuba kau, kalau kau nak tengok, cuba kau tengok belakang kau, 3 tirai sawit ke belakang, ada tak benda, kau nampak tak benda ni? Dia kata. Saya pun pusing suluh bang. Alhamdulillah rezeki mata nampak bendanya. Bendanya berupa perempuan. Orang kata macam langsui bang, langsui yang berpakaian perempuan, berlaju lah macam baju kebaya tu kan, baju kelawar tu panjang. Berambut panjang sampai lutut bang. Muka pucat, tapi tak jelas mukanya, cuma muka memang pucat. Rembang. 3 tirai sawit bang, tak jauh mana pun bang, macam 3 tiang api bang. Ya, jadi saya fikir, patutlah malam tak ada barang. Saya cakap, cuma benda tu saya rasa dia memang kat situ, dan tuan tanah tu memang jaga dia untuk jaga kebun. Sebab dia tak mengganggu saya pula. Bila saya lintas longkang tu, saya malam tu memang saya terlupa buat satu amalan yang saya jaga bang. Maksudnya saya akan baca satu doa di mana untuk kekalkan niat saya untuk cari rezeki. Alhamdulillah lah. Tapi kami teruskan bila nampak, kami teruskan perjalanan, kami buat kami balik. Alhamdulillah lah, selamat bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu satu lagi kisah bang. Okey, boleh. Kisah saya mimpi. Di mana saya anggap tu separuh sedar, dan saya dibawa ke alam saya tak pasti kena kata alam bunian ke alam jin ke, wallahu alam.
Tapi saya tak pernah dicederakan kat sana, dan saya tidak pernah dibuang dekat sana. Saya dialu-alukan untuk datang. Setiap kali saya, macam mana setiap kali saya merasa jiwa saya tak tenang, sebelum ni lah, masa saya bujang, bila saya tidur, saya akan bermimpi saya berjumpa dengan seorang tua perempuan yang kelihatan normal, dan membawa saya ke sebuah perkampungan. Perkampungan ni macam Melayu lama bang. Dia tak ada dia tak ada benda-benda yang moden, tak ada apa. Dan setiap kali saya datang, saya akan lalui pagar yang sama, yang ada dua penjaga berupa manusia dan lelaki memakai songkok. Bila masuk, dan akan melalui benda yang sama setiap kali saya bermimpi. Jumpa rumah, jumpa kanak-kanak tengah bermain, dan saya beramah mesra dengan orang dalam kampung tu, dan dibawa ke sungai di belakang kampung untuk mandi. Dia ada suatu sungai, macam ada sungai orang panggil jeram, dan warna air, dan berbatu-batu lah. Dan kawasan saya mandi tu memang ditutupi dengan batu-batu besar, dan tengah-tengah tu ada air bang. Maksudnya memang macam kolam kawasan tu, cuma kecil je, lebih kurang dalam 5 kaki persegi macam tu. Setiap kali saya rohani saya rasa tak elok dulu, saya selalu akan ke situ, dan mimpinya sama, keadaan yang sama. Cumanya mungkin sekarang saya mimpi jumpa abang, esok saya mimpi jumpa orang lain. Jadi mimpi tu bukan mimpi yang berulang, maksud saya. Okay. Faham tuan saya? Jadi suasana kampung tu sama, tempat saya mandi pun sama. Dan bila saya siap mandi, saya sentiasa, setiap kali mimpi saya akan tersedar sendiri, dan badan saya akan sejuk, tapi tak basah. Alhamdulillah, pengalaman tu saya rasa, dan saya anggap tu ujian untuk saya dan rahmat untuk saya. Wallahu alam. Alhamdulillah, dia tak pernah, benda-benda ni semua tak pernah mencederakan diri saya dan merosakkan saya punya iman. Itu yang saya syukur. Okay. Baik bang, alhamdulillah, itu saja untuk hari ni. Okay, terima kasih Mini sudi berkongsi kisah pada malam ni. Kisah dia menarik. Terima kasih semua sudi dengan kisah saya. Terima kasih viewer semua sudi dengar kisah Mini. Assalamualaikum, saya turun rumah. Okay. Waalaikumsalam. Alright, itulah dia perkongsian daripada Mini. Kisah dia quite menarik untuk didengar. Tapi yang kisah last dia tu, yang pasal mimpi tu, mungkin dia, orang kata apa, alam bunian lah orang kata. Tapi bukan senang tau nak masuk ke alam bunian ni. Dia bukan main pilih-pilih orang aja. Dia kena orang tu yang berhati bersih. Dia kena orang yang ibadah dia kuat. Mungkin dia punya iman tu kuat. Hanya orang-orang macam tu lah yang terpilih untuk pergi ke alam dia. Okay, Angah ada lagi tak dalam live ni? Nak naik ke? Ya, memang rezeki lah kan, dapat pergi ke alam dia. Dia tunjuk sikit je. Dia tunjuk freebie je dia punya alam. Baik, Angah masih ada dalam live ke? Link bahan tu kata nak naik tadi. Kalau tak ada, saya teruskanlah baca kisah yang seterusnya.
Saya tak tahu lah nak besarkan kotak saya. Dia jadi kecil macam ni pula. Dia jadi macam ni pula. Tak apalah. Baik, lah. Jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Yang lepas bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita teruskan dengan kisah kita yang kedua. Kisah kita yang kedua dipetik daripada Kisah Benar 123 blogspot.com. Jadi jom kita dengarkan kisah dia. Okay. Saya ni entahlah. Banyak function dekat TikTok ni yang tak tahu lagi kan. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pembaca kisah benar misteri seram. Agak lama jugalah saya tak berkarya disebabkan kekangan masa. Jadi pada malam ini saya akan ceritakan kisah pengalaman benar seram dan misteri yang terjadi dekat salah seorang anggota polis. Biarlah saya namakan anggota polis ni Budin, bukan nama sebenar. Baik, kisah ni berlaku dekat IPD ... Perak. Okey, kisah dia macam ni. Pada pagi tu, Budin dia bekerja seorang diri dekat pejabat cawangan TSM untuk jawab segala panggilan telefon ataupun orang panggil operator lah. Baik, kejadian ni berlaku pada tahun 2018. Memang dah jadi lumrah IPD yang lama confirm akan ada penghuni dia yang lain. Itulah yang berlaku dekat si Budin ni. Baik, kisah dia macam ni. Ketika Budin ni tengah bertugas, dia telah diganggu. Untuk makluman pembaca semua, IPD tempat Budin bertugas dia ada 4 tingkat. Dan Budin ni bekerja dekat tingkat 3. Pada waktu kejadian seram tu, jam dah menunjukkan tepat jam 3 pagi. Budin pada waktu tu dia sedang duduk dekat kerusi dan sedang buat tugas rutin harian dia. Waktu tu telefon dekat pejabat dia berbunyi. Jadi dia teruslah angkat ganggang telefon. Tapi yang pelik dia, tak ada suara orang pun yang bercakap. Jadi dia telefon balik nombor yang baru je telefon pejabat dia. Jadi bila call balik, memang ada yang jawab, tapi tak keluar suara. Dia cuma keluar suara angin je saja. Jadi Budin ni teruslah letak ganggang telefon tu balik. Dia check nombor telefon pejabat dan dia check nombor telefon yang call pejabat dia tadi tu. Bila dia periksa, rupanya daripada telefon pejabat bilik cawangan hal ehwal awam. Baik, apa yang pelik? Sepatutnya anggota cawangan hal ehwal awam dah tak ada dekat office disebabkan dia bekerja pada waktu pejabat, iaitu daripada jam 8 pagi sampailah 5 petang. Jadi Budin ni dia tak puas hati. Jadi dia rasakan mungkin ada anggota daripada cawangan latihan atau cawangan JIBS yang gunakan bilik tersebut. Disebabkan pejabat tu adalah pejabat yang bercampur dengan pejabat cawangan JIBS, cawangan latihan dan bilik KPD. Jadi Budin ni terus keluar daripada ofis dia. Dia pergi ke pejabat tersebut untuk periksa. Jadi bila dah puas diperhatikan, diperiksa, memang pejabat tu gelap dan tak ada orang. Tiba-tiba Budin dia nampak ada sesuatu, benda yang berwarna hitam bergerak daripada dalam bilik tu, terus tembus keluar daripada pintu depan pejabat tersebut. Budin apa lagi, terus saja berlari dengan langkah 1000 daripada situ dan terus masuk balik ke pejabat TSM tempat tugas dia. Jadi sebenarnya banyak lagi kejadian pelik
yang seperti yang diceritakan kepada saya oleh salah seorang anggota daripada cawangan HEA. Katanya pernah terjadi ketika dia nak masuk ke pejabat waktu pagi, jam 7.45 pagi. Waktu ni dia buka pintu pejabat dia. Setelah masuk, dia perasan dia nampak ada najis yang besar kat dalam pejabat berhadapan dengan pintu. Dan alhamdulillah dia tidak terpijak najis tersebut. Dan ada jugalah anggota yang mendakwa nampak penampakan perempuan yang berambut panjang pada waktu malam dekat atas tangga dekat IPD tersebut. Jadi anggota tu terus baling batu yang dikutip dekat koridor dalam pasar bunga, dan terus perempuan yang berambut panjang tu hilang serta-merta. Baik, kejadian seram juga terjadi dekat kuartus pegawai anggota polis, di mana isteri kepada pegawai anggota polis ni diganggu oleh bunyi, macam bunyi ketukan, bunyi hilayan, suara macam kuntilanak. Dan kejadian di mana secara tiba-tiba saja bilik air rumah ni terbuka dengan sendiri pada tengah malam. Ini membuatkan KPD pada waktu tu dia suruh pegawai ataupun anggota bakar dan KTA buat solat hajat serta bacaan Yasin dekat perkarangan kawasan lapang dekat rumah pegawai ataupun anggota untuk menghindari daripada gangguan-gangguan misteri yang semakin menjadi-jadi. Dan ada juga anggota yang berdakwa nampak hantu askar Jepun tengah berkawat dekat padang yang berhadapan dengan kuartus Blok C. Pada waktu tu, anggota yang terbabit dia berada dalam bilik. Tak tahulah kenapa tiba-tiba dia ternampak dekat luar tingkap bilik dia, iaitu penampakan hantu askar Jepun tengah berkawat dekat tengah padang. Jadi anggota ni terus dia jerekah benda tersebut dan terus gaib. Baik, penulis pun ada pengalaman benar dan seram. Pada waktu ni penulis nak jemput kawan dekat kuartus untuk makan dekat kedai Kak Na. Pada waktu tu saya nak jemput Dan Giant, nama panggilan lah, untuk keluar makan sekali. Jadi Dan Giant ni pun bagi tahu dekat Roll, bukan nama sebenar, dia nak tumpang keluar makan sekali. Penulis pun okey, kita bagilah si Roll ni naik kereta juga. Apa yang pelik dia, Roll dia ni macam malu-malu pula nak masuk dalam kereta penulis. Jadi penulis pun bukakanlah pintu belakang untuk dia masuk. Maklumlah Roll ni anggota baru yang baru saja lapor diri dekat IPD ... rahsia. Baik, ketika saya tengah memandu kereta, saya perasanlah yang si Roll ni dia asyik menunduk-nunduk macam tengah-tengah handphone. Tapi saya dengan Dan Giant ni bersembang macam biasa. Saya ada jugalah tanya soalan sikit-sikit dekat Roll, tapi dia hanya diam membisu dan dia tunduk-tundukkan kepala dia. Jadi bila dah sampai saja dekat kedai Kak Na, saya dan Dan Giant pun keluar daripada kereta. Tapi yang pelik dia, kenapa si Roll ni tak keluar daripada kereta. Jadi saya terus buka pintu belakang. Ya Allah, berderau darah saya kerana tak ada orang pada dalam kereta. Jadi saya dengan Dan Giant ni dah pandang semua sendiri. Duk mencari-cari dekat mana si Roll ni. Waktu tu handphone Dan Giant berdering. Jadi Dan Giant jawab lah. Ternyata yang call Dan Giant tu adalah si Roll. Roll ni dia marah-marah dan dia tanya banyak soalan dekat Dan Giant. Kenapa tinggalkan dia dekat rumah? Katanya dia dah berteriak ataupun dia dah memanggil-manggil sambil kejar kereta yang saya pandu pada waktu tu. Memang pelik dan hairan kerana saya tak dengar pun suara si Roll ni memanggil-manggil. Jadi Dan Giant ni pun beritahu yang kami berdua memang bawa dia naik kereta. Jadi Roll ni dia nafi bukan dia dalam kereta tu. Jadi saya dengan Dan ni terus akui memang kami terkena dengan benda tu. Dan benda tu memang boleh menyerupai sesiapa sahaja yang dia nak. Biarlah, mungkin dia nak tumpang saja. Jangan ganggu kami sudah.
ada juga kisah misteri di mana penulis nak masuk ke pejabat pada waktu tu kira-kira jam 7.30 pagi. Alamak, laptop lagging pula dah. Okey, pada waktu tu saya macam biasa buka pintu pejabat. Ketika saya masuk saja dekat dalam pejabat, saya nampak seperti botol kecil, macam botol minyak atar. Apa yang pelik, dekat dalam botol tersebut ada satu gumpalan rambut. Dia ada sedikit minyak dan dia ada 2 butir beras kuning. Keadaan botol tu juga macam dah dilayar dengan api. Jadi saya dengan Kopral Zakri, iaitu nama samaran lah, terus telefon Ustaz Bakar supaya datang tengok apakah bendanya dekat botol tu. Jadi ustaz ni pun segeralah datang ke pejabat. Jadi dia tengok botol tersebut. Katanya ada orang yang nak khianat, dan dia nak letakkan botol tu dekat pejabat kami. Jadi Ustaz Bakar terus ambil botol tersebut dan tanam dia secara terbalik dekat pasu bunga yang berhadapan dengan IPD. Sebelum tanam botol tu, saya tengok Ustaz dia baca surah-surah daripada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan dia terus tanam. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah benar seram dan misteri yang berlaku dekat IPD ... tempat penulis bertugas. Akan ada banyak lagi kisah-kisah benar seram dan misteri yang akan penulis kongsikan pada masa yang lain. Kalau adalah pembaca yang nak berkongsikan kisah benar seram dan misteri, bolehlah ceritakan secara ringkas kisah benar seram anda dekat muka buku penulis. Alright, itu adalah kisah kita yang kedua bertajuk Kisah Benar 123.blogspot.com. Kisah dia bertajuk Kisah Seram Anggota Polis. Alright, kita akan take 5 sekejap sebelum kita pergi ke kisah yang seterusnya. Alright, terima kasih kepada anda yang masih setia mendengar kisah seram dekat room seram tengah malam. Pada malam ini saya bacakan kisah-kisah seram sambil ditemani oleh orang kata apa, muzik seram dan juga sound effect. Terima kasih sekali lagi kepada viewers yang berkongsi kisah beliau tadi Mini terima kasih di atas perkongsian anda. Kepada anda yang sedang mendengar ni, kalau anda ada kisah seram yang anda nak kongsikan, boleh naik kotak macam Mini tadi. Kongsikan kisah seram anda.
Baik, terima kasih kepada yang baru follow saya. Terima kasih Miss K follow saya. Terima kasih. Alright, teruskan tapping sementara kita tengah rehat ni. Alright, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mulakan. Okay, alright. Ini lepas Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ni saya petik daripada Fiction Shasha. Jadi jom kita dengarkan. Sorry ya, phone saya lagging kejap. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera lah kepada semua pembaca Fiction Shasha. Tak kira lah di mana kamu berada. Dan terima kasih banyak-banyak buat semua yang ikut cerita saya daripada awal sampai akhir. Baik, cerita-cerita yang aku ceritakan sebelum ni dan juga posting kali ni adalah di mana aku cuma nak kongsi pengalaman yang aku pernah rasai dan tak pernah sekalipun terasa suka ataupun gembira apabila didampingi oleh jin dan juga syaitan. Dan aku tak pernah lah bangga bila hijab terbuka, kerana memang dia amat menghantui aku selama ni. Jadi bila aku ceritakan dalam Fiction Shasha ni, bacalah dengan hati yang terbuka. Baik, kisah yang aku nak ceritakan ni bukan daripada sambungan daripada pindah ke Borneo ataupun pindah ke Borneo. Selepas berubat, ini adalah pengalaman lain yang selepas apa yang dah berlaku sebelum-sebelum ni. Seperti yang pernah aku cerita dulu, rumah aku ni berada dekat tengah-tengah antara jiran bangsa Cina dan juga jiran yang berbangsa Iban. Jiran Cina aku ni, dia suami isteri, dia ada 2 orang anak, bayi-bayi akulah. Dan atuk dia orang dan juga atuk belah bapak dia orang.
Nenek dia orang ni dah lama meninggal dunia. Baik, satu hari tu, waktu tu hari Ahad, pagi, jam lebih kurang pukul 9. Aku ni yang baru lepas mandi dan tengok cerita Teletubbies ni pun keluarlah dekat balkoni rumah aku. Sebab dekat luar rumah aku tu bising sangat dengan orang yang bertandang ke rumah jiran aku ni. Aku ingatkan jiran Cina aku ni ada buat makan-makan ke apa. Tapi yang pelik dia, bila nampak asap banyak sangat depan rumah dengan bau colok Cina, dengan rasa yang teruja nak tahu, aku pun keluar daripada pagar rumah aku dan lalu depan rumah dia orang. Waalaikumsalam Kak Ram, terima kasih hadir pada malam ni ya. Jadi bila dah keluar daripada rumah, aku tengok ada keranda warna coklat. Dekat pergarangan garaj rumah dia orang ni ada satu keranda berwarna coklat besar. Jadi ada frame gambar diletakkan dekat ujung kepala keranda. Waktu tu aku ingatkan memang betul dia orang ada buat majlis makan-makan. Sebab dekat sebelah keranda tu memang ada meja penuh dengan buah oren dan ada seekor kinzer panggang, ada kuih angku iaitu kuih pau yang berbentuk kura-kura dan nasi putih dan macam-macam lagi. Ramai orang berpakaian serba hitam pada waktu tu. Tiba-tiba mata aku ni terpandang dekat orang tua yang duduk berseorangan depan rumah beliau. Dia berpakaian serba putih, dia pakai t-shirt pagoda, seluar 3 suku. Yang selalu dipakainya tu membuatkan aku cukup kenal. Baik, kedudukan beliau tepat di atas simen tepi longkang yang selalu diduduki setiap kali menjelang petang. Tapi keadaan dia kali ni, dia duduk mencangkung atas simen sambil peluk kedua-dua kaki dia dan nampak air mata dia tengah berlinangan. Jadi ini adalah antara perbualan aku dengan Akong dalam bahasa Hokkien, tapi aku terjemahkan dalam bahasa Melayu untuk memudahkan korang baca. Hello Akong, kenapa you nangis? Aku tegur dia dengan mesra disebabkan aku memang selalu lepak sangat dengan Akong ni, dah macam atuk aku dah. Dan aku ni rajin dengar cerita-cerita Akong ni waktu dia kerja dengan British dulu. Dia selalu ni berlayar, kadang-kadang pergi London, kadang-kadang pergi Singapura dan selebihnya pergi ke Borneo. Bila aku tanya kenapa nangis, Akong ni dia diam. Dia pandang aku dengan satu pandangan yang sayu. Kedua tangan dia masih lagi memeluk erat kedua-dua belah kaki dia yang kurus tu. Akong, kenapa you duduk sini sorang-sorang? You tak pergi join tu lah, makan-makan lah. Kali ni Akong dihelingkan kepala dia. Akong, kenapa you senyap ini macam? Selalu you pising kacau saya. Tapi kali ni Akong hanya tersenyum sepi. Akong, tu you punya kaki kenapa ada luka panjang pula tu? Heran juga aku sebab luka Akong tu dalam jugalah. Tapi Akong ni dia tetap diam tanpa berkata apa-apa. Ish, orang tua ni. Ninot, buat apa di luar tu? Mari masuk. Sapa Aunty Jenny dengan ramah bila tengok aku terkiai-kiai dekat depan rumah beliau. Aku terkejut tiba-tiba dia jerit macam tu. Nasib baiklah tak jatuh dalam longkang. Jadi aku terus berpaling dekat Aunty Jenny, masuk dalam rumah dia. Okey, waktu aku masuk tu, aku perhati je makanan atas meja tu. Gila tak terliur tengok warna-warna yang striking. Ada oren, ada pink, ada hijau, ada putih, macam-macam lagi lah. Jadi aku lalulah dekat sebelah keranda tu. Time ni lah mata aku tertengok dekat frame gambar yang diletak ujung keranda tu. Apa pasal muka Akong letak kat sini? Waktu ni aku diam je lagi waktu dia, sebab aku tak nampak sangat dalam keranda tu ada apa. Sebab waktu dia orang letak keranda tu, dia agak tinggi melepasi bahu aku.
Jadi lepas dah ambil air sebab haus, pula tekak aku time tu, aku pergi duduk dekat tepi keranda tu. Aku tengok je ukiran halus dekat tepi kotak coklat tu. Kusyuk. Tiba-tiba Ninot cakap dengan siapa kat depan tadi? Aunty Jenny dah mula nak tegur aku. Bosan lah tu, tak ada orang nak borak dengan dia. Aku ni jawab lah, Akong, sambil minum air oren yang sedap tu. Muka Aunty Jenny waktu tu jadi pelik. Aku tanya kenapa. Dia pun terus ambil cawan aku, letak atas meja kat tepi aku. Dia dukung aku. Waktu tu aku tengah kurus dan ringan saja. Jadi dia bawa aku dekat keranda coklat tu. Waktu ni memang aku pula yang jadi pelik. Kenapa pula aku yang tidur dalam tu? Wajah aku memang pucat gila. Kalau toreh memang tak keluar darah lah. Baju yang Akong pakai tu warna merah. Tapi tadi aku nampak Akong pakai baju yang selalu dia pakai. Jadi aku terus tengok ke arah luar pagar. Kelibat Akong ni dah tak ada. Ninot, Akong sudah mati. Pagi tadi dia jatuh dalam tandas. Ya, Aunty Jenny terangkan dekat aku yang Akong ni dah mati. Anak-anak Aunty Jenny pun pandang aku pelik. Aku lagi lah pelik. Baru je tadi aku berborak dengan Akong. Okey, bila aku nak balik rumah aku lalu sebelah tempat di mana aku borak dengan Akong tadi. Memang nampak ada kesan darah atas simen daripada luka kaki Akong yang aku nampak tadi. Ya Allah, dah mula rasa seram lah. Jadi aku terus lagi balik rumah aku, menggigil-gigil. Aku baring atas tok-tok depan TV. Jadi mak aku ni pula marah sebab aku tiba-tiba hilang daripada rumah. Tapi soalan mak aku ni best. Ini adalah perbualan di antara aku dengan mak aku dalam bahasa Hokkien. Tapi aku terjemah dalam bahasa Melayu untuk memudahkan korang baca juga. Nampak apa tadi? Tersengih-sengih mak aku tengok aku gigil. Akong, tapi apa? Kaki Akong luka macam baru lepas jatuh. Ada blood mami. Ketak-ketak aku bagi tahu pasal kaki Akong. Mak aku ni dah rasa lain macam dah waktu ni. Lepas dah aku cerita macam tu, mak aku pun terus mandikan aku dan bagi tahu dekat ayah aku tentang kejadian yang menimpa aku tadi. Tengah hari tu mak ayah aku pergi melawat nak bagi penghormatan terakhir lah sebelum dihantar ke jirat Cina. Tapi aku tak ikut. Dengan cerita rupanya Akong terjatuh waktu nak keluar tandas. Entah, tak tahulah lantai licin ke apa ke, dia jatuh tersembam. Akong waktu tu tak ada siapa yang tahu sebab semua masih tidur. Yelah, awal pagi Ahad kan, cuti pula. Selang beberapa hari kemudian, ada kereta polis depan rumah Aunty Jenny ni. Lama jugalah kereta tu parking depan rumah dia. Lepas tu nampak tangan Uncle Wang bergari. Kenapa pula ni? Dan nampak Aunty Jenny menangis-nangis dengan anak daripada orang. Mak aku ni kan jenis kepoci sikit. Semua ni aku dengar daripada mulut mak aku sendiri. Baik, cerita dia macam ni. Rupanya Uncle Wang ni dia tak suka Akong tu tinggal dengan dia orang. Uncle Wang ni dia ada 3 adik-beradik, tapi semua tak nak jaga Akong ni. Adik-adik Uncle Wang ni tak adalah kaya mana kalau nak dibandingkan dengan Uncle Wang ni. Jadi sebagai seorang yang sulung dan kaya, Uncle Wang lah yang dipertanggungjawabkan untuk jaga Akong. Dia selalu cakap Akong ni beban untuk dia. Dasar anak durhaka. Okey, dalam diam Uncle Wang ni kuat dera Akong dan selalu sangat cuba nak buat bagi Akong mati, tapi tak berjaya sebab Aunty Jenny dengan anak adik mereka lah yang selalu backup Akong. Akong ni pula ketika hayat dia tinggal dekat tingkat bawah sebab dia ada masalah arthritis. Jadi susah nak panjat tangga. Baik, lantai tandas sebelah bilik dia tu memang dibiarkan kering untuk kegunaan dia. Akong ni lah. Baik, pagi waktu Akong pergi ke tandas tu, rupanya lantai tandas sengaja dibiarkan basah oleh Uncle Wang. Luka dekat kaki Akong yang aku bagi tahu dekat mak aku tu, rupanya waktu Akong ni jatuh kat tandas, kaki dia macam tersagat dekat tepi pintu tandas.
Sebab pintu tu dah reput kesan makan anak-anak. Ui, sakit. Patutlah waktu aku nampak Akong masa tu mata dia berlinangan, nampak sedih dan berada di dalam kesakitan muka dia. Seram pula bila aku teringat muka Akong. Lepas Uncle Wong kena tangkap, Aunty Jenny dengan anak-anak dia pindah balik kampung dekat utara tanah air. Rumah diorang tu dibiarkan macam tu je, tak berpenghuni. Bila petang-petang lalu rumah dia nak ke taman, aku masih nampak ada kelibat Akong daripada dalam rumah tu senyum ke arah aku. Serius seram. Tak tenang hidup Kadang tu aku dengar Uncle Akong ni duk batuk-batuk lepas tu berdaham. Waktu ni aku hanya mampu berdoa daripada jauh. Sebab Akong ni dia rapat dengan aku. Aku pula dah anggap dia macam atuk aku. Dia baik pula tu. Dia selalu ciluk aiskrim cucu dia bagi kat aku. Ya Allah, rasa sebab pula. Benda tu berulang sampailah kami pindah ke rumah baru yang terletak tak jauh daripada rumah lama kami. Sekian cerita aku tentang Akong. Terima kasih. Okey, itulah dia kisah kita yang ke berapa dah aku tak ingat lah. Ninot kisah ini ditulis oleh Ninot bertajuk Akong. Alright. Terima kasih kepada anda yang masih setia mendengar kisah seram pada malam ini Baik, kalau ikutkan saya nak teruskan lagi ni sampai pukul 12, tapi kesihatan saya tak mengizinkan. Saya tak tahulah, tiba-tiba badan saya tak sedap. Jadi saya nak kena makan ubat. Jadi saya kena end live dululah. Tapi kalau Kak Ram ada nak kongsi kisah, Kak Ram masih ada lagi dalam live ni ke? Kak Ram nak kongsi kisah ke? Kalau Kak Ram ada kisah seram malam ni, tekanlah button request. Sebab saya nak kena makan ubat ni. Badan tak sedap lah. Ataupun nak tunggu live hari Isnin nanti. Okay, alright. Kalau okay, saya faham. Bukan saya tak nak teruskan kisah seram lagi. Malam ni tak tahulah, dia jadi Waalaikumsalam rahsia. Badan saya jadi tak sedap malam ni. Tak tahu kenapa. Kan, sakit-sakit sendi. Waalaikumsalam. Oh, rahsia. Terima kasih sudah hadir. Tapi sayangnya saya dah nak end live dah, sebab saya nak kena makan ubat. Terima kasih di atas doanya. Terima kasih yang hadir pada malam ni. Dan terima kasih juga yang berkongsi rezeki pada malam ni, yang bagi gift tadi Angah. Saya doakan semoga anda dimurahkan rezeki, dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dikurniakan keluarga yang baik, dikurniakan anak yang baik, diberi kesihatan yang berpanjangan, diberi kekuatan untuk beribadah, terutama dalam bulan Ramadan, dan diberi kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang tolong tapping skrin. Alhamdulillah, terima kasih di atas anda punya tapping Terima kasih kepada yang tolong share. Terima kasih yang sudah hadir untuk memeriahkan room seram tengah malam. Dan tak lupa juga kepada kita punya viewers tadi Mini yang berkongsi kisah seram dia. Menarik kisah dia. Lain kali kalau ada lagi kisah seram, boleh naik kotak, jangan malu-malu. Tak apa, jangan risau. Room seram tengah malam ni memang untuk orang bercerita kisah seram ataupun untuk mendengar kisah seram. Tapi saya lagi suka mendengar.
Alright, itu sajalah celoteh saya untuk malam ni. Saya minta maaf kalau ada yang berkecil hati dengan saya punya cara penceritaan ataupun ada yang tak selesa dengan saya punya gurauan. Saya minta maaf sangat-sangat lah. Saya ni tak pandai sangat nak berceloteh. Jadi itu sajalah. Jadi jumpa anda pada hari Isnin yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersahur semua.